Jika anda pernah melihat ke dalam produk elektronik sebelum ini atau mempunyai pengetahuan am tentang elektronik, anda mungkin pernah melihat atau mendengar tentang kapasitor. Sebuah kapasitor menyimpan tenaga elektrik, sama seperti bateri, tetapi dengan cara yang sangat berbeza. Bateri menyimpan tenaganya di dalam bahan kimia yang kemudian boleh ditukar kepada tenaga elektrik untuk membekalkan kuasa kepada apa sahaja yang anda inginkan. Manakala kapasitor sebenarnya menyimpan tenaga elektrik dalam bentuk elektrik statik. Apa maksudnya ialah, ia boleh dicas dan dinyahcas jauh lebih pantas berbanding bateri. Tetapi ada beberapa kelemahan. Jadi di sini, saya ada sebuah motor dan kipas yang diikat pada sekeping kayu supaya ia tidak terbang. Dan saya ada satu sel bateri dan satu kapasitor. Sekarang, apa yang saya boleh lakukan ialah, saya boleh sambungkan bateri ini untuk menghidupkan motor elektrik. Dan saya juga sepatutnya boleh gunakan kapasitor ini untuk mengeluarkan tenaga elektriknya bagi menghidupkan motor. Oh, itu adalah kapasitor yang telah dinyah-cas sepenuhnya. Jadi daripada ujian ringkas itu, anda boleh tahu bahawa kapasitor mempunyai ketumpatan tenaga yang jauh lebih rendah berbanding bateri. Dan di sinilah superkapasitor memainkan peranan. Superkapasitor berfungsi dengan cara yang serupa dengan kapasitor biasa, tetapi ia sedikit lebih maju dan boleh menyimpan jauh lebih banyak tenaga. Tidak sebanyak bateri, tetapi ia boleh dicas dan dinyah-cas dengan sangat pantas. Jadi, bagaimana kalau kita sambungkan ini kepada motor? Okey, sambungan ini agak longgar bila hanya pegang wire macam ni. Tapi itu sepatutnya dah cukup untuk tunjukkan bahawa superkapasitor mempunyai ketumpatan tenaga yang jauh lebih tinggi berbanding kapasitor biasa. Sebenarnya, superkapasitor mempunyai cukup tenaga untuk menggerakkan kapal terbang kecil seperti ini yang boleh dicas dalam beberapa saat sahaja dan membekalkan kuasa kepada kapal terbang ini untuk tempoh yang agak lama. Sekarang kapal terbang ini memang hebat, tapi saya masih rasa ia belum menggunakan sepenuhnya potensi superkapasitor. Jadi saya rasa sudah tiba masanya untuk meningkatkan lagi tahapnya. Atau mungkin sedikit lagi. Saya akan menggunakan 6 superkapasitor ini untuk menggerakkan motor tanpa berus 500 watt dengan propeller besar untuk melihat setinggi mana saya boleh melancarkan roket elektrik. Jom. Baiklah, sebelum saya memendekkan wire dan kemaskan semuanya, saya cuma nak cuba jalankan sekejap untuk pastikan pertama sekali tiada apa-apa yang salah sambung dan juga superkapasitor boleh membekalkan kuasa kepada motor. Jadi, itu cuma memberitahu pengawal kelajuan apa yang perlu dilakukan. Dan saya sepatutnya boleh pintaskan wayar-wayar ini ke dalam bateri. Saya sangat tidak mengesyorkan ini, tapi saya belum pasang penyambung pada ini lagi. Jadi saya cucuk ini ke sini dalam kiraan 3, 2, 1. Mungkin ia perlu dicas lebih lama. Oh, saya tak sambungkan apa-apa ke bateri sekarang. Patutkah kita tingkatkan pendikit dan lihat sama ada ia akan berpusing? Ia berfungsi. Tiada apa-apa yang mengecas kapasitor-kapasitor itu. Jadi, motor itu berjalan 100% menggunakan superkapasitor ini. Itu memang hebat. Lihat, bateri telah diputuskan sepenuhnya. Ada bateri yang sangat kecil di sini untuk membekalkan kuasa kepada penguji servo. Tetapi ia tidak membekalkan sebarang kuasa kepada sistem. Jadi, apa yang juga menarik ialah apabila motor terhenti, berapakah voltan terendahnya? Pengawal kelajuan di sini memerlukan sekurang-kurangnya bateri lithium polimer 2 sel yang akan menjadi kira-kira 7.4 volt. Jadi, akan menarik untuk melihat sama ada ia akan terpadam atau tidak.
naikkan sedikit kelajuan. Dan saya rasa kita hanya perlu tunggu sehingga superkapasitor habis. Motor itu jelas tidak akan tahan selama ini apabila dipasang kipas padanya, kerana ia mempunyai lebih banyak rintangan ketika itu. Lebih banyak arus akan digunakan. Jadi, walaupun ia beroperasi untuk masa yang lama sekarang, ia sebenarnya tidak menanggung sebarang beban. Jadi itu memang sudah dijangka. Baiklah, nampaknya ia sudah habis. Jadi, superkapasitor jelas berada pada voltan yang cukup rendah sehingga pengawal kelajuan berhenti berfungsi. Dan mari kita periksa voltan. 6.4 volt. Jadi ya, motor akan terputus pada 6.4 volt, yang mungkin tidak cukup kuasa untuk benar-benar mengangkat apa-apa pun. Jadi, itu bukan satu masalah. Sekarang saya tahu sistem kuasa berfungsi. Apa yang saya akan lakukan ialah merapikan pendawaian dan penyolderan serta sambungkan semuanya bersama. Kemudian kita boleh teruskan dengan mekanisme pelepasan payung terjun. Okey, jadi inilah dia, roket superkapasitor yang telah siap. Di bahagian atas sini, saya ada motor dan kipas yang merupakan unit tujahan. Sebab ia diletakkan di bahagian atas bukanlah untuk tujuan kestabilan. Ia tidak menjadi masalah di mana-mana bahagian roket anda letakkan unit tujahan jika anda mengkaji tentang salah tanggapan roket bandul. Sebab ia diletakkan di bahagian atas dan bukan di bawah adalah kerana jika kipas berada di bawah, akan ada masalah jarak dengan tanah. Saya perlu membina sirip yang besar untuk mengelilingi bahagian sisi kipas itu. Dan juga jika saya perlu menambah sebarang sistem ril panduan di sisi roket, kipas itu mesti berada jauh dari sistem panduan tersebut. Jadi, kita pada dasarnya mempunyai zon larangan berbentuk cakera apabila kipas itu naik dari tanah. Jadi meletakkannya di bahagian atas akan menghapuskan sebarang masalah ruang bebas. Motor ini dikuasakan atau dikawal melalui pengawal kelajuan elektronik ini. Ia 30 dan ini sekarang disetkan untuk kira-kira 18 volt. Tetapi saya percaya ia boleh beroperasi sehingga 25 volt. Dan kemudian, sudah tentu, kita ada keseluruhan unit superkapasitor. Terdapat 6 superkapasitor secara keseluruhan. Sebabnya ialah, superkapasitor biasanya mempunyai voltan yang agak rendah. Setiap satu daripada ini dinilai untuk 3 volt. Jadi 6 daripadanya secara siri adalah 18 volt. Semua ini jelas sekali disambungkan terus kepada pengawal kelajuan, yang kemudian disambung ke motor. Meletakkan semua jisim di bahagian atas, itulah yang diperlukan untuk roket yang stabil. Dan juga, dengan adanya superkapasitor yang sangat dekat dengan motor, saya sepatutnya boleh menghantar kuasa dengan lebih baik tanpa perlu menggunakan wayar bersaiz tebal yang turun ke bawah. Sekarang anda mungkin boleh nampak benda kuning di sini. Ini sebenarnya penyambung tempat saya mengecas roket. Ia sama seperti yang saya gunakan pada banyak bateri saya. Dan saya akan tunjukkan demonstrasi bagaimana saya mengecasnya. Jadi, jika saya hidupkan kawalan radio saya sepatutnya boleh cucuk dan tunggu beberapa saat dan itu mungkin sudah dicas. Dan kemudian saya boleh kawal pendikit itu. Jadi itulah yang menarik tentang mempunyai superkapasitor ini. Saya boleh cas penuh roket dalam beberapa saat sahaja. Jadi kita boleh buat banyak pelancaran hanya dengan satu bateri sahaja. Sekarang, jika kita lihat ke bawah roket, terdapat sistem pelepasan payung terjun. Ia hampir seperti roket terbalik kerana biasanya roket mempunyai payung terjun di bahagian atas dan tujahan di bahagian bawah. Sedangkan yang ini mempunyai tujahan di bahagian atas dan payung terjun di bahagian bawah. Sekarang saya telah memasangnya pada sistem sirip. Dan cara ia dilepaskan ialah seluruh bahagian sirip ini terbahagi kepada dua bahagian dan ada gelang getah yang memegangnya. Memegang kedua-dua bahagian ini bersama dan mencengkamnya pada tiup. Jadi jika saya tekan suis ini, ia sepatutnya menggerakkan satu servo kecil yang berada di dalam sini. Dan itu sepatutnya melepaskan payung terjun. Sekarang, sesetengah daripada anda yang betul-betul perhatikan, semasa saya membina roket, mungkin perasan bahawa reka bentuk sirip ini sedikit berbeza dengan reka bentuk sirip semasa bahagian pembinaan dalam video ini. Dan itu kerana ini sebenarnya adalah roket kapasitor versi 2. Jadi apa yang saya akan lakukan ialah kembali beberapa hari ke belakang untuk tunjukkan kepada anda apa yang berlaku kepada roket versi 1. Baiklah, saya belum buat pelantar pelancaran yang betul lagi.
Tapi cuaca sangat baik sekarang, jadi saya putuskan untuk cuba uji dengan cepat. Mari kita cuba bagi ia sedikit ketinggian atau sekurang-kurangnya lihat sama ada ia berfungsi dan periksa pembukaan payung terjun. Dalam kiraan 3, 2, 1. Baiklah, itu memang menarik. Baiklah, ujian nombor 2. 3, 2, 1. Kita mungkin ada sedikit masalah. Oh, jadi, sekarang setelah saya menghabiskan beberapa hari membina semula roket, saya telah membuat beberapa perubahan pada bahagian atas supaya ia menjadi lebih kuat dan saya juga telah mengubah suai titik pengapit di sini di mana sirip-sirip dipasang pada fuselage. Jadi harapnya, ia akan menjadi lebih kukuh semasa penerbangan dan mampu menstabilkan roket supaya tidak meletup. Ia juga tidak berpusing lagi. Jadi ya, apa kata kita bawa ia untuk ujian penerbangan untuk lihat sama ada benda ini benar-benar boleh terbang? Mari kita pergi. Baiklah, jadi kita mulakan. Saya ada sekeping papan kecil sebagai landasan pelancaran. Saya ada roket, bateri untuk mengecasnya dan alat kawalan jauh. Apa yang saya akan lakukan ialah menaikkan drone ke udara dan menghantar benda ini ke langit. Angin sangat tenang sekarang. Keadaan agak berkabus dan berawan. Tapi, itu hanyalah motor itu ada penggerak. Jadi selepas 10 minit, jika saya kehilangan roket itu, ia akan berbunyi. Cuma perlu naikkan pendikit, sedikit untuk hentikan itu. Baiklah, mari kita terbangkan drone itu. Baiklah, jadi drone sudah berada di tempatnya. Apa yang saya perlu lakukan ialah mengecas roket menggunakan pak bateri. Itu sepatutnya sudah cukup dicas. Baiklah, jadi saya akan cuba merakam ini sambil mengawalnya kerana saya rasa itu mungkin cara terbaik untuk melakukannya. Saya akan meningkatkan putaran motor secara perlahan-lahan dan kemudian tekan pendikit sepenuhnya untuk lihat sama ada benda ini berfungsi atau tidak. Dalam kiraan 3, 2, 1. Ya, betul. Dan kemudian pembukaan payung terjun. Itu sangat bagus. Boleh saya zoom masuk? Ini dia. Ya. Saya sangat gembira. Dalam kiraan 3, 2, 1. Ya. Betul. Dan kemudian pembukaan payung terjun. Itu sangat bagus. Boleh saya zoom masuk? Ini dia. Itu sebenarnya berfungsi jauh lebih baik daripada yang saya jangkakan. Baiklah, sekurang-kurangnya dari beberapa ujian penerbangan pertama itu. Baling-baling nampak sedikit bengkok, tapi saya boleh luruskan atau gantikan baling-baling itu. Saya harap rumput basah itu tak merosakkan apa-apa. Dah siap untuk satu lagi ujian pelancaran. Baik, jadi saya dah sediakan untuk satu lagi ujian pelancaran. Saya belum cas lagi sebab saya perlu naikkan drone ke udara. Tapi dari ujian pelancaran pertama tadi, jelas sekali ia berjalan dengan sangat baik. Sebenarnya saya tutup pendikit awal sebab saya ingat ia terbang ke arah pokok-pokok tu. Tapi sebenarnya ia cuma mendarat kira-kira 20 meter saja dari sini. Jadi kali ini, saya akan tahan pendikit terbuka lebih lama. Tengok kalau kita boleh naik lebih tinggi. Dalam kiraan 3, 2, 1. Ya. Fokus. Ini nampaknya agak boleh dipercayai sekarang.
Jadi, saya tetap tutup. Pendikit sedikit terlalu awal dalam penerbangan itu. Sangat sukar untuk mengetahui sejauh mana roket itu pergi sekarang. Kerana saya cuba melihat melalui pemidang tilik kamera ini semasa merakamnya atau semasa menerbangkannya. Saya sangka ia akan pergi berhampiran talian elektrik ini, tetapi ia masih agak jauh dari mana-mana objek. Sekurang-kurangnya, payung terjun berjaya dibuka dan semuanya nampak utuh. Dalam kiraan 3, 2, 1. Tidak, tidak, buka, buka, buka. Itu memang nyaris. Itu memang nyaris. Jadi sangat mudah untuk tergesa-gesa mengemas payung terjun semasa saya berada di sini di lapangan. Tapi saya rasa saya akan lebih berhati-hati lain kali kerana itu memang nyaris sangat. Tak tahu kenapa ia jadi begitu. Mungkin pengawal kelajuan ada air di dalamnya. Nampaknya ia berfungsi dengan baik sekarang. Jadi, saya akan terus melancarkan ini. Ini memang seronok. Dalam kiraan 3, 2, 1. Ya, mantap. Dalam kiraan 3, 2, 1. Oh. Betul. Payung terjun tak keluar untuk aim itu. Saya rasa saya baru saja menyatakan perkara yang paling jelas. Baiklah, mari kita pergi lihat apa yang terjadi pada roket itu. Harap-harap ia tak rosak. Sebab saya perlu buat sedikit pembaikan. Kaki saya, kasut saya dan stokin saya semuanya basah kuyup. Jadi saya rasa sudah tiba masanya untuk masuk juga. Betul ya. Nampaknya ia telah meletupkan sirip-sirip itu. Itu agak menjengkelkan sebab saya dah kehabisan filamen biru. Betul. Tapi saya rasa kita dapat buat beberapa pelancaran yang berjaya. Jadi, mari kita masuk dan rumuskan projek ini. Selepas saya kumpulkan semua bahagian dan masukkan ke dalam beg saya. Jadi itulah dia. Roket yang dikuasakan oleh superkapasitor. Saya benar-benar berpuas hati dengan cara ia terbang pada akhirnya. Terutamanya selepas beberapa ujian penerbangan, versi pertama itu yang lebih kepada letupan. Pelepasan payung terjun berfungsi kebanyakan masa, kecuali sudah tentu pada kali terakhir. Saya tak pasti setinggi mana roket itu naik, tapi pada salah satu penerbangan, saya letakkan drone pada kira-kira 80 meter tinggi dan ini berada betul-betul di bawahnya, mungkin 60 meter tinggi. Jadi saya rasa ia kurang sedikit daripada 200 kaki. Saya telah belajar banyak tentang superkapasitor semasa menjalankan projek ini. Saya tahu apa itu kapasitor elektrolit daripada komponen elektronik harian. Tapi saya langsung tak tahu keupayaan superkapasitor. Saya pernah dengar tentangnya. Tapi saya selalu fikir ia macam teknologi masa depan yang biasanya kita dengar tentang kereta elektrik yang bicas pantas. Jadi, untuk benar-benar dapat menggunakannya dalam sesuatu seperti ini, memang sangat bagus sebenarnya. Ia memang sangat seronok untuk dipelajari. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kerana menonton dan jika anda suka video ini, sila tinggalkan tanda suka. Jika anda baru di saluran saya, sila klik langgan di bawah dan jutaan terima kasih kepada semua penyokong saya kerana sentiasa menyokong sepanjang masa saya membina projek-projek ini. Saya rasa sudah kira-kira 3 minggu sejak projek terakhir saya, terutamanya disebabkan oleh letupan ini dan juga kerana saya belajar tentang kapasitor-kapasitor ini.
Jadi terima kasih banyak kepada semua penyokong saya kerana menjayakan video-video ini dan saya akan jumpa anda dalam video seterusnya. Selamat tinggal. Oh, sejuknya.